Encik Iwan, Ya, apa khabar? apa baik. Berterima kasihlah semua atas berurusan dengan kita jual rumah you. First thing, macam mana Encik Iwan kenal saya? Saya kenal Datuk daripada seorang kawan yang juga ada masalah yang sama dengan saya dulu. Dia perlukan menjual rumahnya dengan nilai yang tepat dan jelas tanpa hidden cost dan cara yang telus lah. Jadi dengan recommend daripada situ, kebetulan memang saya ingin jual rumah saya. Memang masa tu saya ada masalah kesian untuk isteri saya, kurang kemudahan dan cash. Tapi saya perlu carikan agent yang betul-betul percayai, dapat nilai yang betul, duit yang betul-betul saya dapat. Saya gunakan untuk rawatan isteri saya lah. So dalam proses ini, macam mana kita punya servis? Adakah apa yang kita janji, kita menepati janji kita? Dengan saya sihat memang 100% memang menepatilah apa yang dijanjikan, yang diberikan mula-mula masa perkenalan dulu. Masa kita jumpa. So semua berurusan apa yang kita janji, kita deliver, right? So apa yang kita bagi tahu masa, bila dapat duit, berapa lama, dan bila the final settlement, apa yang kita bagi tahu pada Encik Iwan, sama. Kita dah tepati semua sekali. Semua sama. Semua waktu pemberian urusan semua menepati masa, tak ada delay, tak ada apa. Memang ikut perjanjian yang SKS Harta berikan lah sebelum. Okay, so Encik Iwan berpuas hati dengan kita punya servis lah. Setakat ni saya berpuas hati dengan servis ni. Saya juga akan recommend lah pada rakan-rakan ingin berurusan dengan syarikat ni. Saya alu-alukan. Terima kasih Encik Iwan. Memang. Okey, di luar sana siapa-siapa nak ingin jual rumah anda dengan cepat dan memerlukan duit dalam masa yang singkat, anda boleh hubungi saya Bos Khalid, dan juga syarikat saya SKS Harta. Ingat property, ingat SKS Harta.